saya tak ingin langsung nak bercakap dengan awak. Rensek, tahu tak? Rensek. Kenapa dia bangun? Dia pergi mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi kerana 4 sebab. Kerana harta, kerana keturunan, kerana kecantikan dan kerana agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama, kerana itulah yang terbaik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bila kita beragama ni, kita kena ada adab dan akhlak kerana agama kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni, itulah nak chat. Nak pergi mana? Saya bilik dulu. Jadi? Ya. Itulah Almari ni? warna kuning sikit kita letak tu kan? Almari. Kenapa ni almari? Ini first and last Kasih bercakap dengan dia, Ma. I cannot stand him. Ustaz tu puyuh. Belagak betul. Mama tengok dia okey je tadi. Tak ada pernah nampak poyo dia tu. Mama, kasih tahulah. Kasih depan muka dia, bercakap dengan dia, berbuih mulut Kasih ni. Dia buat dek je. Macam Kasih ni tak wujud. Baguslah kalau macam tu. Maknanya nanti, kalau dia kahwin dengan Kasih nanti, belakang Kasih pun dia tak cakap dengan perempuan lain. Baguslah. Tak nak pun bayang kahwin dengan dia, Ma. Kalau dia seorang je lelaki berdiri atas muka bumi ni, Kasih lebih rela single daripada kahwin dengan dia. Mama tetap suka dengan dia. Memanglah, sebab Mama tak jumpa Eddie lagi. Eddie tu jauh lebih handsome, lebih bagus, lebih baik daripada Ustaz Poyo tu. Nanti Kasih kenalkan Mama dengan Eddie, okey? Confirm Mama akan suka punya Eddie tu. Okey, Ma? Pelik betul perangai dia ni. Dari hari pertama jumpa, kerja dia nak cari gaduh je dengan Ana. Apa salah Ana? Nak lawan tak kena pula.